Rumah ni adalah rumah yang paling murah dekat area sini, tapi tak semua orang mampu beli. Korang rasa sebab apa? Hello, hai semua. Sekarang saya berada di flat rumah busuk di Bangi. Okay, so rumah ni dah ditinggalkan selama 20 tahun. So, jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah ni api dan juga air memang dah tak ada, dah kena potong sebab dah lebih daripada 20 tahun memang terbiar. Kalau korang nak tahu, sepanjang saya iklankan rumah busuk, sebenarnya ramai je orang yang nak beli. Dan ramai juga orang yang willing untuk beli dalam keadaan yang macam ni. Tapi sebenarnya bukan harga je yang kita kena consider kalau kita nak beli rumah untuk investment ni. Sebab macam yang korang tahu, rumah busuk ni dia punya harga boleh murah 70% daripada harga market value. Walaupun ramai yang berminat, tapi tak semua orang mampu beli. Sebab dia yang pertama adalah, contoh macam rumah ni adalah rumah low cost. Bila rumah low cost sahaja, yang boleh beli hanyalah pembeli rumah pertama. Untuk kita nak dapatkan pembeli rumah pertama yang willing nak beli rumah dalam keadaan macam ni, yang busuk, buruk dengan ada bangkainya, bukan mudah kita nak jumpa pembeli yang nak beli rumah pertama dia macam gini. Sebab walaupun harga dia murah 70% daripada market value, tapi tak ada orang yang boleh nak keluarkan duit 15,000 lamsam untuk nak repair dulu. Dan kalau rumah low cost ni pula, kalau husband dia dah pernah ada rumah, wife tak boleh beli. Yang paling susahnya bila nak apply untuk low cost consent tu, pendapatan isi rumah untuk ahli keluarga yang nak beli rumah ni tak boleh lebih daripada RM5,000. So sebab itulah kenapa rumah busuk walaupun dia murah macam mana pun, tak semua orang boleh beli. Cumanya kalau dengan saya akan advise lah, ada cara-cara yang kita boleh tolong untuk kedua-dua belah pihak. Sebab owner memang nak jual dan buyer pun memang nak beli. Kalau korang nak tahu cara dia, korang boleh terus PM saya, okey?